Sidi Rahimuddin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program yang kita anjurkan pada malam ini adalah merupakan program yang kita anjurkan pada malam ini adalah merupakan program yang penuh barakah untuk sama-sama kita mengaspirasikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penganjuran yang diadakan selama 2 hari ini memerlukan perbelanjaan yang agak besar dengan kos 4, kos penyediaan penginapan, kos penyediaan kelengkapan dan sebagainya yang perlu ditanggung oleh panitia program lantunan mahabbah Rasulullah ini. Jadi dengan kita hanya menghadirkan rasa cinta kita melalui jasad kita, melalui pemikiran kita, melalui hati kita, tanpa kita menzahirkan semangat kita dengan kita menyumbang ke arah keberlangsungan program ini dan program-program pada masa mendatang, mungkin program seperti ini tidak dapat diteruskan pada masa-masa mendatang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan penuh rasa rendah diri demi keberlangsungan program kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagai pecinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang menzahirkan jasadnya, hatinya, pemikirannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh rendah diri saya melancarkan kutipan derma bagi kita meneruskan kesinambungan program pada masa-masa mendatang. Jadi kepada petugas, sila jumpa dengan semua para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam dewan ini maupun yang berada di luar dewan ini, agar mereka dapat menyumbang ke arah keberlangsungan program kita pada hari ini dan pada masa-masa yang mendatang. InsyaAllah dengan sumbangan tuan-tuan yang saya dapat rasakan banyak tuan-tuan nak bagi pada malam ni, insyaAllah akan memastikan kita dapat meneruskan program kita. InsyaAllah tuan-tuan, saya menjangkakan mungkin malam ni kita boleh bawa balik 20,000 untuk kita tanggung kos penyediaan tempat dan sebagainya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sambil petugas meneruskan tugas mereka, saya dengan penuh rasa rendah diri menjemput dan mempersilakan guru saya yang mulia Tuan Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Ramli, Mudir Ma'had Darul Hadis, untuk menyampaikan butir-butir nasihat kepada kita untuk kita terus membangkitkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'alil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq
والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Fadil Nabi selaku pengurusi majlis kita pada malam ini, Ashabul Fadilah, para masyayikh kita, Sidi Rahimuddin, K. Dr. Diauddin, Tuan Rumah Profesor Muhammad Muslim Yusof, Ustaz Mahathir Hadi Jol, Banyak Izzuddin, Ustaz Jeffrey, khususnya Ustaz Taqiyuddin Abdullah selaku pengarah program Mentunan Muhammadir Rasul sallallahu alaihi wasallam, merangkap penyelia Darul Hadis Cawangan Sik, para ulama muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita harapkan insya-Allah musalla Sayyidina Muhammad kehadiran kita akan jadi bukti bahawa kita semua telah pernah berhimpun kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bakal musalla Sayyidina Muhammad bernaung di bawah arsy Tuhan pada hari kebangkitan nanti, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Pada saya majlis pada malam ini sebegitu bermakna dan berharga, kerana beristimak kita pada malam ini ialah bersama mereka yang mereka ialah umana Allah, pemegang amanah Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama musalla Sayyidina Muhammad ialah waris nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Para nabi mereka tidak mewarisi harta benda, mereka tidak mewarisi duit ringgit. Innama warathul ilma, mereka mewarisi ilmu pengetahuan. Jadi yang mereka miliki ialah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Orang ni waris banyak ni, tok guru ni waris banyak ni. Begitulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh para guru dan para masyayikh kita. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan mati Allah sekalian, tadi kita dah dengar begitu panjang lebar atau perbahasan berkenaan dengan cinta Sayyidina Muhammad. Cuma oleh kerana begitu tinggi yang dikatakan nilai cinta, perbahasan cinta Sayyidina Muhammad, sampai kita tidak memahami apa itu cinta Sayyidina Muhammad. Hakikatnya biqadril ma'rifah takunul mahabbah, wa biqadril mahabbah ya'zamu talabul liqa, kata ulama. Tara mana kita kenal, tara itulah cinta. Tara mana kita mencintai, begitu besar pula rasa teringin untuk bertemu Sayyidina Muhammad. Ucapan daripada Maula Ustaz Jeffrey daripada kemarin sampai ke malam ini, Sayyidina Muhammad, sejauh mana perasaan dalam jiwa kita untuk tidak sabar-sabar untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Itu pertanyaan, itu satu persoalanan. Jadi Sayyidina Muhammad, kalau cinta itu tersangat dan bersangatan, maka rasa teringin nak jumpa itu pun akan timbul besar rasa teringin dan keinginan itu. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, maka walau apa keadaan sekalipun Sayyidina Muhammad,
Marilah kita menjadikan malam yang penuh bermakna dan bernilai ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah satu nilai untuk mendapat satu habuan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dengan Nabi ini kita bila kata cinta dia ada rindu. Ada bahasa dia panggil asyauqu, ada bahasa dia panggil al-ishtiyaqu. Rindu ada jenis asyauq, ada jenis al-ishtiyaq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau asyauqu yabradu bil liqa, wal ishtiyaq yazdadu bihi, kata ulama. Kalau rindu bila dah berjumpa habis, itu asyauqu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi kalau ishtiyaq, semakin kita bertemu semakin rasa rindu. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka semuanya jadi persalanan kepada kita. Tara mana kita semua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, maka kita harapkan pada malam yang begitu bermakna ini, maka bertambahlah. Kalau orang Kedah kata satu hun pun tak apa dah, tahu satu hun. Satu hun berenjak cinta kita pun tak apa dah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, betapa besarnya nilai cinta itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, pada saya lah subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berapa kita bayar untuk harga satu cinta yang besar tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bayar ni tuan-tuan bukan dengan nilai ringgit ataupun duit yang tuan bagi. Tapi waktu buh tu berasa macam mana? Waktu tuan-tuan diminta sumbangan tadi, waktu tuan-tuan menyumbang dalam beg itu, apa rasa? Satu masa tuan-tuan, ada satu negara dalam dunia, Denmark, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat gambar kartun melukis wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ada anjuran demonstrasi di hadapan kedutaan Amerika, di hadapan kedutaan Denmark. Saya tuan-tuan pada ketika itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walaupun kita duit tak banyak, tapi saya batalkan semua kerja-kerja saya sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk saya nak hadir di hadapan kedutaan Denmark pada ketika itu, untuk membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, aku hadirlah untuk tujuannya adalah untuk aku nak membuktikan kepadamu Tuhan, inilah usahaku untuk membela kekasihmu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, tu harga pada saya lah pada ketika itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Barangkali tuan-tuan tak faham. Baik, apa sebutkan oleh pengerusi tadi, nilai nak buat program ni ribuan, bukan ratusan, ribuan untuk menyewa bangunan yang macam ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi tuan-tuan, itulah usaha kita untuk menarik sebanyak-banyak anak manusia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi saya takut anak muda tak ramai pasal malam ni bola. Tapi tara ni tuan-tuan, alhamdulillah boleh bangkit dari akhirat esok tuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kami tak minat bola, wahai Tuhan, tapi kami lebih cinta pada kekasihmu. Boleh tuntut kepada Allah insya-Allah pada hari bangkit nanti. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad berhadaplah wajah kepada Rasulullah. Kalau tuan-tuan ke Mekah, ke Madinah, tuan-tuan masuk melalui pintu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia ada dua pintu. Pintu Babu Salam, Bab Abu Bakar. Pintu Abu Bakar ni dia ada dinding sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau tuan-tuan habuan pergi Mekah, umrah ataupun haji, jangan terlepas peluang untuk melihat mereka yang menyandak di dinding-dinding itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, wajah-wajah mereka yang bersandak di dinding itu, Allahu akbar, walaupun mereka hitam tapi wajah elok sangat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa ibadah mereka? Selepas mereka bersembahyang sallallahu alaihi wasallam Muhammad menghadap arah kiblat, mereka tak lagi menghadapkan wajah dan dada mereka melainkan kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh bayang depa tu macam mana.
Mereka datang dari seluruh dunia. Tu makhluk tu bukan makhluk Allah, hamba-hamba bukan biasa-biasa punya orang. Lepas semayang, sanak di dinding, menghadap makam Rasulullah. Pasal apa tuan-tuan? Kita ambil daripada ilmu para ahli ulama. Seorang ulama namanya Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ada satu khalifahnya, Khalifah Ja'far dalam zaman Bani Abbasiyah. Suatu mana dia ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah ni. Dia tanya Nabi, dia tanya kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu, "Wahai Imam Malik, aku ni nak berdoa, aku nak menghadap ke arah kiblat ataupun aku nak menghadap ke arah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kalau kita boleh faham, daripada situ Babu Salam, belah sana ialah Babul Baqi' sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ni makam Rasulullah. Jadi kalau polis Saudi itu bila kita menghadap ke arah makam Rasulullah, dia kata qiblat ya haj, qiblah ya haj. Suruh menghadap qiblat. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata imam, kata Khalifah Ja'far, aku nak menghadap qiblat berdoa ke aku nak menghadap ke arah makam Rasulullah? Kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, tawajjah wajhaka wala tusrif anhu. Kamu hadapkan wajahmu dan jangan kamu berpaling daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Fa innahu wasilatuka wa wasilatu abika Adam alaihi salam yaumil qiyamah. Karena dia perantaraanmu dan perantaraan bapamu Adam pada hari kiamat nanti. Jadi subhanallah, tuan-tuan, menghadaplah ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berhadaplah kepada Rasulullah untuk kita mendapat kesempurnaan cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang begitu berharga ini, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada pihak Insaniah, khususnya pada malam ini Profesor Muslim yang telah berbincang dengan kita berkali-kali untuk kita nak menganjurkan program Matunul Mahabbah pada kali ini di Insaniah. Kalau sebelum ini kita menganjurkan program Dialog Start di Stadium Sukan nanti, kita berpindah ke kawasan tengah. Alhamdulillah, yang hadir pada malam ini adalah audien baru. Alhamdulillah. Maka suburlah kecintaan Nabi di tempat yang begitu barakah ini. Dan saya yakin insya-Allah Insaniah akan lebih maju, akan lebih makmur dengan sebab keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, orang tanya hari yang paling mulia hari Jumaat, lepas tu hari Isnin. Hari Jumaat mulia pasal apa? Sebab memang Allah cipta daripada awal lagi mulia hari Jumaat. Orang tanya, pasal apa dah mulia hari Jumaat Nabi tak dilahirkan pada hari Jumaat? Maka jawapan kepada orang yang tanya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, baik, Nabi tidak mulia dengan sebab sesuatu, tetapi sesuatu itulah mulia dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa mulia hari Isnin? Sebab hari Isnin lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, mulia tempat ini, mulia dewan ini kerana apa? Dianjurkan majlis mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi lah pintu untuk kita mencintai Allah, seperti yang disebut oleh Sidi tadi. Tanpa kita cinta pada Rasulullah, kita semua tak akan dapat cinta Allah. Syarat mencintai Allah lebih dulu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada para aulia yang naik ke makam aulia mereka bermula dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan pada pihak Insaniah, pihak masyayikh kita Sidi Rahimuddin yang datang bersama keluarga, juga Kiai Dr. Diauddin yang juga bersama keluarga Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, tamu-tamu Pak Jazuddin yang tak pernah meninggalkan. Kalau kita anjur tentang mahabbah, pasti Pak Jazuddin ada bersama-sama dengan kita Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Termasuk Ustaz Mahathir pun bila mana kita majukan Natul Mahabbah, kita jemput, tak pernah menghampakan harapan kita. Ustaz Jeffrey dan semua para asatizah yang menggerakkan Natul Mahabbah, yang utamanya pengarah Ustaz Taqin Abdullah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dan para guru, semua staf dan tuan-tuan yang telah memamurkan majlis kita pada 2 malam
sejak daripada kemarin. Tanpa kehadiran tuan-tuan, maka tak jadilah majlis ini. Sebenarnya tuan-tuan mai ni ramai, tapi oleh kerana dewan ni besar, jadi ada ruang-ruang yang kosong. Tapi kalaulah tuan-tuan beringat macam ni, kita buat di majlis di Stadium Sukan nanti, kira dah penuh dah Stadium Sukan nanti. Daripada kami, Sallallahu Alaihi Muhammad, ruangan ini sebegitu bermakna dan bererti, kerana di sinilah bermula cinta kita pada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan katsira. Dan buat akhirnya saya pada malam ini mengisytiharkan, kalau tengok anak-anak kita terpentas ni bukan tayang saja ni ada benar. Tuan-tuan, depan ni ialah anak-anak kita Sallallahu Alaihi Muhammad yang bakal belajar di cawangan baru, iaitu di Shah Alam. Dan Nurul Hadis akan buat operasi untuk tahun baru ialah di Shah Alam dan Gombak. Jadi di bawah sana ada anak-anak muslimat, di atas pentas ni adalah anak-anak baru kita yang bakal mula menghafal Quran, khususnya menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah mereka akan duduk di tempat yang sama tuan-tuan pada 20 tahun yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام لنقطة التعيين يا غرامي صلاة سلام 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 يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي اللهم صل عليه semuanya sekali لنقطة التعيين يا غرامي
رسول الله يا قوي الجبين ويا من جاء بحق المبين صلاة بالسلام المبين لنصرة التعليم يا رامي
sebo mengko sore nyeta citane tanggo sebo mengko sore Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi lamun waktu wang keliru mimpine alamat bakal getun purine lamun waktu wang keliru mimpine alamat bakal getun purine wong tuwa loro kundur ingar so pangeran anak bojone rame-rame rebutan warisan anak bojone rame-rame rebutan warisan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan padang bulan padang yorino bulane sing awe gelengake ojo turu sore gene tak citane kanggo sebo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi zaman kepungkur ono jaman buntutan esok-esok ni luru ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi diputer ser metu wong edan kurang puas seluruh ramalan wong ora waras ni dadi takonan kang ditakoni potong nguyu cekakaan jebul kang takon wis ketularan Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi lir ilir tanduri wasumilir toijo raya surah sallu alaihi salatullah salamullah ala rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah
Habibillah ala Yasin Habibillah. Dodot tiro kumitir bedaging pinggir dondo mono dumatono ganggon sebo bengko sore sebo bengko sore popong padang remulane berkalangan. Habibillah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi sallallahu wa sallam alaihi. Demikian tadi lantunan qasidah yang disampaikan oleh anak-anak pelajar Ma'had Darul Hadis. Dua qasidah terakhir itu adalah khas untuk Kiai Dr. Muhammad Diauddin Kuswandi. Pani insya-Allah CD akan dendang untuk kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah tiba kepada kemuncak acara kita pada malam ini. Sebelum itu, sedikit pengumuman untuk semua. InsyaAllah pada 3 Januari 2015 akan diadakan lantunan Mahabbah Rasulullah bertempat di Stadium Sukamenanti Alostar. InsyaAllah kita beramai ke Stadium Sukamenanti Alostar pada 3 Januari untuk sekali lagi kita berpadu hati, jasad dan fikiran untuk sama-sama kita menyemarakkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pada 28 Disember juga program yang sama, lantunan Mahabbah Rasulullah, kali ini bertempat di Politeknik Sultanah Bahiyah. Sekali lagi pada 28 Disember program lantunan Mahabbah Rasulullah bertempat di Politeknik Sultanah Bahiyah. Jadi dijemput kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir bersama-sama kepada program-program lantunan Mahabbah Rasulullah yang diadakan pada bila-bila masa dan di mana juga tempat demi menzahirkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak melengahkan masa lagi, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Muslim bin Muhammad Yusof, wakil kepada Rektor College University Insaniah Kuala Ketil Kedah, untuk menyampaikan ucapan seterusnya sama-sama merasmikan majlis lantunan Mahabbah Rasulullah pada kali ini. Majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya muliakan saudara pengurusi majlis, Syekh Muhammad Zainul Asri, Mudir Darul Hadis, Kiai Haji Dr. Ziauddin, Syekh Rohimuddin, Ustaz Muhazir, Ustaz Jabri, dan juga alim ulama yang saya tak sebut nama, saya tak kenal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam Datuk Profesor Muhammad Yusof Kasim, Rektor College Universiti Insaniah, yang tak dapat hadir pada malam ini. Jadi beliau beli kejutan kepada saya. Dia naik kapal terbang, dia kata, Prof Muslim, tolong wakil saya. Itu kejutan pertama. Kejutan yang kedua, bila saya lihat program ni, dia kata kena mengucap. Saya tak sangka kena berucap. Jadi pagi tadi nulis sikit lah, macam mana nak berucap. Yang tiganya kejutannya tadi, kuat sungguh gendang tu sampai jantung kita pun gedebu juga. Tapi alhamdulillah kita dapat bersama-sama hingga ke akhir majlis ini selama 2 hari, dan saya difahamkan bahawa pelbagai program telah berlalu. Cuma tadilah mungkin hujan sikit yang merosakkan tu, tapi alhamdulillah hujan ni rahmat sebenarnya. Jadi saya bagi pihak warga Queen, College Universiti Insaniah, ataupun kita kata Insaniah, kita selalu kita kata Insaniah, tak kata College Universiti. Selamat datang ke sini. Kita tengok dewan ini memang gah lah sikit tetapi yang paling mustahak yang saya ingin beritahu kepada semua orang, kita melaksanakan kursus-kursus atau program-program daripada diploma sampai ke ijazah, sampai ke masters dan sampai ke PhD. Itu perlu kita tahu dalam pelbagai bidang, terutamanya khusus dalam bidang usuluddin, syariah dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, bahasa Arab. Kita juga ada teknologi maklumat. Kita ada juga counselling, Islamic counselling. Kita ada muamalat ataupun perniagaan Islam, termasuk Islamic finance dan banking. Dan akhir-akhir ini kita juga menawarkan program dalam bidang perubatan. Apa juga bidang yang kita buat di sini atau kita lakukan atau kita laksanakan di sini adalah dengan satu niat, iaitu kita cuba melaksanakannya melalui dia panggil mengikut lunas-lunas dalam perundangan Islam. Jadi itu hasrat kita. Sebab dalam misi dan visi kita di Insaniah ini, dialah sebuah universiti yang dilindungi oleh Allah dalam gerakan kita seharian. Jadi saya ingin mengucapkan kepada pihak Darul Hadis yang telah sudi memilih kami. Memang itu kejutan juga. Dia datang, dia kata nak buat cepat. 15 hari bulan pelajar baru masuk baru ni. 28 hari bulan ni 4,000 orang pelajar akan pindah masuk ke sini dari Al-Ustah. Di tengah-tengah tu dipilih 19-20. Itu. Kemudian dah itu pula dia kata tak mau duduk atas kerusi. Nak duduk atas lantai. Jadi kami terpaksa gilapkan lantai ni semua untuk membolehkan kita semua bersila dengan keadaan yang bersih. Ini kejutan-kejutan yang kita terima. Alhamdulillah kita terima itu sebagai satu daripada tanggungjawab kita untuk memberi kemudahan. Bahkan kita mengalu-alukan lagi kalau nak datang. Cuma yang kita minta tolong bayar bil elektrik, bil air dan bil-bil yang lain yang terpaksa kita sempurnakannya, itu akan keluarkan. Dewan yang besar ini akan menggunakan elektrik yang banyak dan itulah sebabnya kita terpaksa juga charge kepada pihak penganjur. Kalau tidak kita boleh bagi free. Queen ini ataupun Insaniah adalah sebuah universiti di bawah kerajaan negeri. Di bawah kerajaan negeri dan ditakbirkan secara IPTS, Institut Pengajian Tinggi Swasta.
Jadi dia ada juga yang kerajaannya dan ada juga yang swastanya. Dengan itu yuran kita tidaklah berapa tinggi. Namun begitu kita masih perlu bertindak sebagai sebuah universiti swasta dan mengenakan yuran. Tak boleh free. Kita kena gunakan yuran. Dan saya harap sangatlah anak-anak yang di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, sekolah pondok, pesantren dan seterusnya, di sinilah tempat untuk kita menyambung pengajian kita. Sebab di sini kita tidak akan lupa apa yang kita belajar di waktu sekolah dahulu, tetapi kita juga belajar ilmu baru. Kalau hari ini kita tengok dengan elektroniknya, dengan kameranya, dengan telefonnya, dengan segala yang canggihnya, maka apa yang kita belajar dah kenal Allah, akidah kita dah kuat dan semua dan seterusnya, maka kita juga terpaksa mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin kita anggap sebagai fardu kifayah lah barangkali untuk kita menangani perkara-perkara yang sekarang ini dibuat oleh orang-orang yang bukan Islam. Kalau kita cipta kapal terbang ke, kalau kita cipta internet ke, website ke, apa ke semua, didahulukan oleh orang-orang yang bukan Islam. Padahal pada satu ketika dahulu, alim ulama kita seperti Al-Jabbar, Al-Khawarizmi dan segala-galanya lah yang mendahului orang lain. Maka itulah kita harap kita dapat bina di Insaniah ini. Jadi saya amat berharaplah kita sebarkan kepada masyarakat sekalian bahawa Insaniah di sini adalah untuk kebajikan kita bersama. Dan kami tadi mudir ada mengatakan bahawa kalau boleh nak buat tiap-tiap tahun di sini, saya ingat kalau tidak ada masalah pelanggaran, pecanggahan dan seterusnya itu, maka bolehlah. Dan kalau boleh diawalkan sedikit supaya kita dapat buat promosi dan seterusnya. Dan dengan itu dewan yang luas ini boleh diisi. Dewan ini boleh memuatkan 4,500 orang duduk, dengan 500 di atas, 4,000 di bawah. Jadi kalau kita datang dengan duduk bersila mungkin sampai 5,000 orang. Maka kita alu-alukanlah pada masa akan datang. Saya ingat, saya tak mau cakap banyaklah, kita pun dah lewat dan saya pun dah sampaikan maksud saya tadi untuk memperkenalkan Insaniah tadi, dan saya diminta menutup, ini ucapan penutup. Jadi dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, maka saya dengan kerajaan hati mengucapkan banyak terima kasih dan menutup majlis pada malam ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan perasmian penutupan malam kemuncak program lantunan Mahabbatur Rasulillah oleh yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Muslim bin Muhammad Yusof. Tuan, terima kasih dan penghargaan bagi pihak Mahad Darul Hadis ucapkan kepada Prof. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tangan saya ada beberapa buah buku. Yang pertama, buku Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya yang ditulis oleh Ustaz Muhadir Haji Jol. Beliau bersama dengan kita pada malam ini. Di luar sana ada kaunter yang menjual buku tulisan beliau, buku pencerahan persoalan khilafiyah yang sering menimbulkan perdebatan, buku yang wajib milik. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku di kaunter di belakang sana. InsyaAllah kalau jumpa dengan Ustaz Muhadir lepas tu boleh minta sign. Tu pun kalau Ustaz bawa pen lah. Di seterusnya buku terbaru keluaran Paksi, keluaran Darul Hadis. Yang pertama, pengajaran bagi pendakwah daripada kisah Al-Quran. Dan yang kedua, buku mengenai hukum hakam puasa. Boleh didapati di gerai AMC. Dan yang ketiga ialah poster
cetakan khas sempena program lantunan Mahabbah Rasulullah yang dijual di pintu masuk di belakang dengan harga RM15. Cetakan khas ini dibuat bertujuan untuk menampung kos penganjuran program. Tadi Prof dah kata tadi, elektrik, air semua kena bayar sendiri. Jadi beli poster ni, duit tu insya-Allah kita boleh bayar elektrik dan air nanti insya-Allah. Jadi yang terakhir, untuk tuan-tuan dan puan-puan, makluman daripada gerai AMC, gerai yang dimiliki oleh Ma'had Darul Hadis. Di gerai tersebut ada dibuat diskaun sempena Maulid. Buku dan CD keluaran Ma'had Darul Hadis dijual dengan harga dengan diskaun sehingga 50%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mesti datang ke gerai tersebut dan memiliki barangan-barangan daripada gerai tersebut sebagai tanda mata untuk dibawa pulang nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir insya-Allah kita akan sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Kiai Dr. Muhammad Diauddin Kuswandi. InsyaAllah Kiai akan sama-sama membacakan doa penutup majlis kita. Mudah-mudahan keberkatan akan kita perolehi dengan kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh beliau. Falyatafadhal mashkura. Para hadirin, hadirat, marilah kita tawajuh kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini beserta keluarga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Diberkati usianya, rizkinya, keluarganya, ilmunya, ibadahnya. Dan lebih daripada itu, mudah-mudahan kita terus orang yang mendapatkan syafaatul utmah, yang tidak ada seorang pun yang selamat tanpa memperoleh syafaat ini. Al-hadiniyah wa kulinatin solihin. Al-Fatihah. Sebelum mengaminkan, kita sama-sama baca doa ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khutaya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khutaya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan. Dhunubi mithlu adadi rimani, fahabli tawbatan ya dzal jalali. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khutaya, baraya, astaghfirullah minal khutaya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa umrina
برايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا آمين آمين أيوه آمين 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 يا رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين terus آمين الحمد لله العالمين حمدا يفي نعمه وكما سيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على سيدنا محمد وآله كما تعالوا واغفر لنا والمسلمين كما تعالوا إنك أهل التقوى والمغفرة اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافا عند الحساب وآمن من العذاب ونسب من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم والله نسألك ثبتا في الأمر والعزيمة على رشدك ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك خلقا مستقيما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك ما تعلم إنك علم الغيوب اللهم نسألك من الخير ما سألك بعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل ونسألك ما قضيت لنا من أمر أنت جعلك اللهم ربنا أتمنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم علم بين قلوبنا وأصل ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمة إلى النور وجنبنا الفحش ما ظهر من البطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتلاميذنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اصلح لأمة محمد اللهم فارج أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم افتح أمة محمد اللهم كرم أمة محمد اللهم عظم أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين. بسر الفاتحة. Terima kasih diucapkan kepada Kiai Dr. Muhammad Diauddin Kuswandi atas bacaan doa itu tadi.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan doa itu tadi maka berakhirlah malam kemuncak lantunan mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya mewakili pihak Pusat Pengajian Darul Hadis mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian untuk hadir bersama-sama pada malam ini. Bagi sama-sama kita menzahirkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan sokongan dan dukungan tuan-tuan ke atas program lantunan mahabbah Rasulullah ini yang insya-Allah akan membolehkan keberlangsungan program pada masa-masa yang mendatang insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya mewakili pihak majlis mengucapkan jutaan kemaafan terhadap segala kekurangan dalam majlis yang kami jalankan. Jadi seterusnya pihak majlis mengumumkan Dave kehormat untuk meninggalkan Dewan. ربي خلقها من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار sesiapa yang kehilangan kunci motor dan juga telefon, sila tuntut di kaunter depan. ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا